Saya percaya ramai lelaki akan tertarik dengan lampu emergency yang ada dalam link dekat bawah. Ini adalah T8 Pro yang mana saiz dia kecil je macam ni je, tapi dia punya power tu memang agak power jugalah. Okey, ini adalah lampu kecemasan yang you akan dapatkan dan you boleh standby dekat motor ke, kat kereta ke, kat lori ke, sebab dia ada banyak function. Dekat bahagian tepi ni ada satu lubang type C untuk kita caskan bateri dia kalau bateri dah habis. Lampu dia boleh bertahan 6 ke 8 jam bergantung kepada jenis lampu apa yang kita gunakan. Okey, untuk lampu dia ada dua button kat sini, button atas dan juga button bawah. Button atas kalau kita tekan sekali dia akan keluar lampu macam ni. Yang ni malap dan yang ini satu lagi terang. Okey, tekan kali ketiga akan keluar lampu dekat bahagian badan dia pula. Tekan kali keempat dia akan keluar lampu kat badan dia tapi berwarna merah macam ni. Tekan lagi sekali dia akan tutup terus. Button bawah ni pula kalau you all tengok dia ada lambang kilat. Jadi ini adalah lampu flash. Tekan sekali akan keluar lampu kelip-kelip kat bahagian depan. Tekan lagi sekali dia akan keluar lampu kelip-kelip dekat bahagian badan dia, yang mana lampu kelip-kelip ni warna putih dan juga merah. Tekan lagi sekali, ini yang paling amazing sekali. Dia keluar semua lampu dan dia juga ada bunyikan bunyi emergency tu. Tekan lagi sekali tadi untuk matikan dia. Kemudian dekat bahagian bawah ni ada magnet tau. Jadi kalau you nak dekatkan dekat bodi kereta ke, dekat lori ke, dekat motor yang ada bahagian besi ke, boleh sahaja. Memang agak kuat juga. Jadi sedikit sebanyak bolehlah bantu untuk kita terangkan kawasan tanpa perlu kita pegang lampu emergency ni. Ada juga klip kat sini yang mana kita boleh sambungkan dekat kita punya baju ataupun seluar, dan ada pembaris juga, tapi pembaris dia hanya 10 cm sahaja. Agak pendek tapi okey lah asalkan ada kan. So guys, lampu kecemasan T8 Pro ni kena dapatkan dan standby je dekat mana-mana kenderaan yang you all ada. Mantap.